boleh kat suara kan. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum kepada semua. Okey, pertandingan pada pagi ini merupakan pertandingan bola sepak MySet antara MySet menentang BMI di Padang, Universiti Kuala Lumpur, MyTech. Okey, kesebelasan utama pasukan MySet dianggotai oleh Muhammad Zuhairi, jersey bernombor 1, Hairul Nizam, jersey bernombor 2, Sulaiman bernombor 4, Muhammad Nizam bernombor 5, Muhammad Kamal bernombor 9, Fahmi 10, Afif 12, Abdullah 13, dan Muhammad Fidaus 14, Muhammad Akasha 11, Aizuddin 18. Okey, dan juga pemain simpanan untuk MySet, Rizwan, Syahnizam, Azari, Zamzuri, Fauzi, Zafrul. Okey, sebelum tu saya mengenalkan diri saya dulu. Saya Amri dan ditemani oleh rakan sekerja saya pada pagi ini, Ashraf. Okey, macam mana Encik Ashraf? Boleh kita ceritakan sikit tentang kesebelasan utama pemain-pemain bola sepak BMI? Okey, bagi kesebelasan utama pasukan BMI yang telah diketuai oleh Muhammad Rizwan Omar yang memegang jersey nombor 22, Zul Amri yang memegang nombor 5, Syahri Ramadan memegang nombor 6, Ahmad Faizal memegang nombor 11, Muhammad Shah Nizam memegang nombor 8, Muhammad Hazirul memegang nombor 14, Muhammad Zabaniah telah memegang nombor 9, Muhammad Ismail memegang nombor jersey 15, Syamsul Zahari memegang jersey nombor 12, Aizuddin memegang jersey nombor 3, Muhammad Rahimi memegang jersey nombor 4. Dan bagi pemain simpanan pasukan BMI, Muhammad Mikat, Muhammad Azlan, Muhammad Zubir, Muhammad Rashidi, Muhammad Zaki, Muhammad Fahmi dan juga Muhammad Abdul Haq. Okey, bagi kedua pasukan ini, mempunyai ketua jurulatih. Bagi BMI, ketua jurulatihnya adalah Encik Izzuan Malik ya, dan juga bagi MySet ketua jurulatihnya Muhammad Fairuz. Untuk permainan MySet menentang BMI ini diadili oleh ketua pengadil kita Encik Gradas Sami. Okey, nampaknya kedua-dua pasukan mengambil masa untuk berbincang, mungkin strategi yang menarik begitu. Ya, Ashraf. cuaca pun sangat baik pada hari ini. Tidak hujan. Okey, jadi pagi ini merupakan pagi yang indah bagi kedua pasukan. Ini juga perlawanan yang pertama diadakan di Padang MyTech. Okey, jadi di MyTech juga ini merupakan SSUK yang pertama diadakan di sini. Okey, nampaknya kita sedang hendak mula. Okey, MySet akan memulakan tendangan yang pertama oleh penyerang utama berjersey nombor 12 Afif. Okey, mari kita lihat apa yang berlaku di situ. Mereka telah menggunakan posisi ataupun position 4-4-2 serangan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita menunggu pengadil untuk meniupkan whistle sebagai tanda permulaan permainan pagi ini ya. Okey, nampaknya Afif telah menendang bola kepada Abdullah. Okey, Abdullah mengentil bola di situ nampaknya. Okey, bola out, keluar bola. Okey, pasukan BMI akan mendapat akan mendapat balingan. Okey, nampaknya bola telah digentil dengan keras oleh benteng pertahanan MySet. Okey, itu dia sepakan percuma bagi kumpulan BMI. Nampaknya posisi ini sangat bahaya bagi benteng pertahanan MySet ya. Nampak cemas kita punya tersasar. Cobaan yang menarik di situ.
Okey, jadi kita fikir ini on target on target. Serangan pertama daripada BMI Okey, on yang target kita. tidak kurang hebatnya. Okey, goalkeeper mindset Muhammad Zuhairi akan melakukan sepakan gol Okey. Okey. Ya, itu ya. Ya, itu dia. Tidak begitu kuat. Tapi tak apa. Kerana mendapat sepakan percuma kerana pemain BMI telah menolak pemain mindset. Ada berlaku kekasaran di situ. Okey, bola keluar nampaknya lagi. Okey, pemain BMI akan melakukan lontaran ke dalam. Mari kita lihat. Okey, bola dilontar dengan bagus. Kawalan daripada pasukan BMI. Oh, sangat cantik passing di. Okey, benteng pertahanan mindset goyang nampaknya. Okey, hampir di situ. Keeper Zuhairi menangkap dan kemas bola itu. Okey. Serangannya Agak cemas tadi Encik Ashraf. Ya. Pemain serangan BMI sangat bagus dalam mengawal bola. Bola ditanduk. Diberikan kepada tidak. Apa yang terjadi di situ, Ashraf? Saya pun tidak pasti apa yang berlaku. Mungkin Kekasaran berlaku. Sekali lagi. Tolak menolak berlaku. Mungkin merupakan perlawanan pertama antara kampus. Ya. Jadi sifat gementar itu tidak lari daripada mereka, walaupun sebelum ni adalah rakan-rakan seperjuangan dalam kerja. Okey, tendangan dilakukan begitu kencang tapi minta maaf. Begitu cubaan yang menarik sekali. Goalkeeper kita Zul Hairi hanya melihat saja bola itu. Pasukan mindset tidak melakukan Zuhairi apa-apa serangan lagi. Melakukan hantaran kepada bola dirampas. Okey, bola dihantar. Okey. Telah dibentis oleh pasukan mindset. Okey. Okey, bola dirampas dengan tenang. Mungkin out di sana. Out di situ. Bola dilontar ke dalam. Itu dia Muhammad Amdi. Cubaan lagi. Okey. Okey, pertahanan Gol di situ. Okey, gol. Tadi sepakan yang amat cantik. Gol tu tanpa rasa ragu. Ya, saya Mereka fikirkan itu gol dilaksanakan oleh Muhammad Fahmi pada minit yang kelima tadi. Begitu cantik sekali. Mungkin kita boleh ulang rakaman tadi. Okey, bertenang saja pihak-pihak lawan. Keeper mindset tidak boleh melakukan apa-apa. Okey, mungkin kali ini akan bertuah pada mindset, akan melakukan serangan lagi. Okey, serangan dilakukan bagi pihak mindset tapi dirampas pula benteng pertahanan BMI dengan kemas. Okey, sepakan percuma oleh Fahmi di situ saya tak silap saya. Bukan, Muhammad Kamal. Okey, melakukan hantaran melakukan sepakan percuma. Okey, tidak. Dan dirampas oleh benteng pertahanan pasukan BMI. Okey, rupanya sebentar tadi sepakan percuma dilakukan oleh Fahmi Minta maaf tadi. Okey, bola disepak ke kawasan BMI. BMI merampas. Okey, bola dilantunkan dengan tinggi Mungkin ni cubaan lagi oleh BMI. Tetapi dihalang oleh benteng pertahanan BMI. Maafkan saya, mindset. Okey. Cubaan lagi nampaknya. Cubaan dari sisi kanan oleh pihak BMI. Mungkin okey, dihalang kemas
oleh pertahanan benteng Mindset. Bola dihantar ke tengah. Okey, dikawal lagi sekali lagi oleh Biamai, oleh pertahanan dan juga dihantar kepada bahagian penyerang. Okey, serangan daripada bahagian kiri oleh Biamai. Tetapi dihalang oleh benteng pertahanan pasukan Mindset. Adakah corner tu, Ashraf? Ya, saya rasa Sepakan penjuru akan dilakukan oleh Biamai. Oh, tidak. Lontaran ke dalam. Okey, apa yang berlaku di situ, Ashraf? Sesikit kekasaran berlaku. Okey, Oh, tidak. Okey, bola ditendam begitu kuat ke kawasan Biamai sekali lagi oleh Mindset. Penyerang kanan kita, Mindset. Okey. Pemain BMI melakukan serangan melalui belah kanan. Lalu apa yang berlaku di situ? Oh, sayang sekali. Pemain serangan BMI tidak dapat untuk menyambung bola tersebut. Okey, nampaknya tendangan gol oleh Zuhairi. Oh tidak, dipasing oleh diserahkan tugas pada pertahanan Masyad. Okey, bola ditendang. Oh, okey, dengan bersahaja Biamai merampas bola itu. Sekali lagi cubaan daripada kanan. Daripada tengah juga diserang. Kanan, kiri, tidak. tengah. Begitu kerap diserang Biamai. Biamai Mindset dengan begitu bertubi-tubi. Mungkin tidak melulu, tapi diorang ni ada strategi yang menarik Kumpulan Mindset tidak dapat melakukan serangan bangsa ini. Okey, mungkin Mindset menyimpan tenaga. Wildcard. Strategi yang disimpan. Okey, kini okey, bola dirampas sekali lagi. Okey, bola akan dihantar ke dalam oleh Mindset okey, siapakah itu? Okey, bola dilantar oleh Akasha Apa yang berlaku itu? Kita tidak nampak di sini. Di manakah bola itu? Cameraman kita. Oh, itu dia pemain Mindset dari kiri. Tetapi dibentis oleh pemain BMI. Okey, bola akan diambil. Begitu kuat sekali bentis pertahanan tendangan percuma BMI di situ. Akan diambil oleh saya fikir Akasha mungkin. Akasha jersey nombor 11 Okey, ini mungkin strategi yang Mindset akan aturkan. Oh, begitu tinggi. Tandukan. Bola keluar. Okey, tendakan gol akan dilakukan oleh maafkan saya, Muhammad Ridwan sebagai kapten pasukan BMI. Berangkap goalkeeper BMI sekali. Ya. Okey, tendakan akan dilakukan. Okey, tidak. Bahagian pertahanan akan melakukan tendangan. Bola rendah dirampas. Hampir sekali. Oh, tidak. Bola terlepas. Cubaan. Okey. Cubaan yang menarik di situ. Pemain pertahanan BMI telah terjatuh. Saya fikir gairah semasa menendang gol. Ini saya fikir cubaan yang kedua oleh Mindset di gawang pintu gol BMI. Okey, mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Kekasaran berlaku sedikit. Namun Mindset mengawal bola ketika ini. Dan dibentis oleh pemain BMI tetapi tidak dipedulikan oleh referee. Pengadil kita mungkin tidak nampak apa yang berlaku di situ. Okey, sekarang keeper gol Muhammad Iwan telah menangkap bola.
Okey ya, benteng pertahanan BMI mengawal bola ketika ini. Lalu membuat serangan daripada belah kanan. Faizal bola. Faizal Membuat rembatan. Lalu ditepis oleh keeper. Oh, dan gol. Gol yang kedua oleh BMI daripada Zulazmi bin Zulkifli pada minit ke-23. Yang memegang jersey nombor 5. Selepas pemain berjersey nombor 9 Muhammad Zabania telah sedikit kecederaan berlaku. Kakinya telah dibentos oleh pemain Masek. Lalu membuat pertukaran dengan pemain Mikdad. Maafkan saya, Azlan, pemain Azlan. Okey, mari kita lihat lagi. Saya fikir tadi yang gol yang kedua oleh Biamai. Ya. Tapi berlaku tiada saya fikir offside tadi. Offside. Offside. Okey, maafkan saya semua penonton. Tendangan tadi merupakan offside daripada Biamai. Itu dia pemain. Tiada bendera yang dinaikkan tapi telah okey, itu Pemain cedera daripada Biamai, iaitu Ahmad Faizal memegang jersey nombor 11. Okay, mungkin ada masa kecemasan yang maafkan saya, Zabaniah telah sedikit kecederaan di kakinya akibat penyerangan sebentar tadi. Muhammad Azlan mengganti Zabaniah yang memegang jersey nombor 9. Okey. Sekali lagi serangan Nabi Miamai daripada sisi kanan. Oh, saya fikir ini perlawanan ni dia punya apa tu dikawal sepenuhnya oleh Biamai pada separuh masa yang pertama ini. Betul Ya. Begitu kemas handling dorang. Pemain kita lihat mungkin mindset mungkin tersendiri, mungkin dorang hold back Jadi masa sepakan penjuru yang berlaku. Tetapi ditepis. Tapi ditepis oleh Zuhairi, keeper mindset. Pada pagi ini saja Zuhairi telah menyelamatkan beberapa keadaan kecemasan cemas. Kita tengok begitu cemas dia menangkap bola, tapi agak kemas. Tiada, walaupun telah bolos satu kali saya fikir, tapi kita masih bergantung pada keeper ni lagi. Okey, tendangan dilakukan oleh bahagian tengah pemain MSI. Okey, bola keluar lagi. Okey, bola dilontarkan ke dalam oleh pemain Biamai. Tu dia. Lagi dirampas. Okey, tidak. Lagi serangan dari sisi kanan oleh Biamai. Nampaknya terjatuh. Okey, mungkin padang Mytech kelihatan licin Mungkin ada lumpur di situ. Okey, lontaran ke dalam akan dilakukan. Okey. Okey, mindset mengawal bola. Tetapi berlakunya kekasaran sedikit. Okay, dan kumpulan mindset mendapat sepakan percuma. Okey. Okey, tendangan dilakukan tapi dirampas semula oleh Biamai. Okey, mata kiri ini masih 1-0 Biamai 1, Mindset 0. Pasukan Mindset tidak dapat menempuh ataupun menembusi pihak benteng pertahanan daripada BMI.
Ya, mungkin ada tembok di situ. Okey, kemas ditangkap oleh Zuhairi sekali lagi. Bola cubaan menarik daripada BMI. Itu dia nampaknya pemain benteng daripada pasukan BMI dan ditangkap oleh keeper pasukan BMI. Okay, bola masih dikawal oleh pemain tengah BMI. Bola ditendang. Oh, itu dia. Oh, saya fikir offside. Okey, betul tetapi offside. offside. Oleh pemain BMI. Okey, tendangan dilakukan. Offside. Okey, tendangan kencang. Oh, Okey. itu dia. Oh, saya fikir offside lagi. Gairah mengejar bola nampaknya, Ashraf. Tanpa melihat pihak lawan, Ya, pertahanan pihak lawan. linesman apa tu Begitu cekap dan mengangkat tangkas melihat Okey, suasana. mari kita lihat. Tendangan akan dilakukan oleh Muhammad Zamania. Okey. Cubaan sekali lagi daripada sisi kanan. Ya. Ditangkap kemas oleh Zuhairi sekali lagi. Pada pandangan saya, Encik Amri, Ya. pasukan BMI banyak ataupun sering melakukan serangan melalui belah kanan. Ya, betul. Mungkin ini strategi BMI kerana mereka melihat bahagian kanan pertahanan mindset agak sikit longgar di situ. Mungkin jurulatih mindset perlu mengambil iktibar daripada situasi macam ni. Okey, nampaknya saya fikir ini corner kick tendangan penjuru akan diambil oleh mindset. Oh tidak, adalah tendangan percuma. Okey, saya fikir ini adalah Akasha, saya rasa. Okey. Sebanyak 4 pemain mindset telah menunggu di situ. Okey, tendangan dilakukan. Hampir di situ ditanduk oleh. Tapi Ashraf, saya fikir finishing dari segi serangan amat kemas sebenarnya berbanding dengan BMI di mana agak sikit loose longgar bahagian penyerang, di mana mindset dia punya strategi, dia punya gameplay dari segi serangan begitu kemas, tapi mungkin nasib masih belum menyelbahi mindset ketika ini. Tapi mari kita lihat apa yang berlaku lagi. Sekali lagi pemain BMI daripada melakukan serangan daripada belah kanan. Tetapi okey. kecederaan di situ. Mungkin mindset telah menghidu serangan yang akan Lakukan daripada sebelah kanan. Ya. Mungkin jurulatih ataupun pengurus pasukan Akasha telah menyedari hakikat benteng pertahanan yang lemah di bahagian kanan. Okey, tendangan dilakukan. Okey, Bola telah keluar. bola keluar lagi. Tendangan yang kuat dari pertahanan mindset untuk keluarkan bola itu. Okey, mindset melontar bola. Okey. Okey, mindset menyerang ketika ini bahagian kanan. Offside saya fikir belum lagi. Okey. Linesman tidak mengangkat bendera, bermaksud masih lagi di dalam permainan. BMI mengatur strategi saya fikir. Sering kali melakukan serangan daripada belah kanan. Sekali lagi belah kanan. Oh, tiada offside tadi. Okey, dibawa oleh Azlan. Dan digecek oleh Azlan. Lalu Azlan. Ya. Oh, Masih lagi.
Oh, okey. dihalang ataupun dihadang oleh pemain mindset. Bola ditolak ke tengah. Okey, okey, dikawal dan kemas lagi. Biamai ketika ini sangat tenang mengawal bola. Saya fikir dalam menghampiri separuh masa yang pertama. Sedikit kekalahan berlaku. Muhammad Hasrul telah melakukan sikit kekalahan. Pantas diambil oleh mindset. Namun bola keluar. Okey. Oh, lalu bola Hairul ditahan oleh Azlan, lalu bola keluar. Berlaku kekasaran antara Afif tadi, jersey nombor 12. Dan juga Azlan. Okey, Afif akan melontar bola ke dalam. Oh, dihadang oleh. Okey. Di dalam adalah bahagian penalti Abdullah telah menanti di situ. Namun sekarang BMI telah menguasai permainan kembali. Okey. Pasukan BMI telah melakukan serangan daripada belah kiri pula. Saya fikir ini serangan balas Okey, kiri kanan. Begitu bertalu-talu. Oh, ditahan oleh pemain mindset Okey, yang saya kapten itu 18 berisi nombor 18 ada kapten pasukan. Aizuddin ya. Maaf ya. Aizuddin bahagian pertahanan dengan kemas menolak dan juga okey, lontaran ke dalam oleh mindset. Ya. Itu dia Azlan. Ditolak ke bahagian tengah namun mindset. Okey. Okey. Pasukan BMI telah melakukan sekali lagi. Sekali. Oh, nampaknya bola keluar. Begitu jauh. Off target saya fikir. Okey, Zuhairi sekali lagi melontar. Tidak, menolak saja bola itu. Mungkin strategi tanpa menggunakan tendangan tinggi Okey, bola. Ya. Oh, lalu gol dijaringkan oleh Alif. oleh Alif Syafi pada minit ke-23 yang memegang jersey nombor 12 tak salah saya, cik. Alif Bukan jersey nombor 12 tak salah saya. Alif Syafi jersey nombor 12. Sekarang kedudukan satu sama bagi pasukan BMI dan Mindset. Ini adalah perlawanan yang sengit antara Mindset dan BMI kerana kedua-dua pasukan ni merupakan pasukan yang boleh saya fikirkan kuat juga, yang handal. Itu dia Azlan. Serangan kanan lagi. Oh, Zuhairi tetapi bola. Oh, okey. Okey, lalu dilontar. Okey, mindset begitu tenang. Telah mendapat confidence setelah gol yang pertama lagi. Okey. Mungkin ada miscommunication saya rasa di situ. Pasukan Mindset sangat bersemangat kembali. Mereka telah offside lagi bendera telah dinaikkan di situ. Okey, bola di Okey, Fahmi sebagai penyerang utama mungkin perlu berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain Okey, dikawal kembali oleh Mindset.
Fahmi telah bersedia di situ. Sekali lagi. Lontaran ke dalam oleh Mindset. Oh, okey. Apa yang berlaku? Benteng pertahanan yang ramai saya fikir pelanggan oleh BMI. Okey, bola keluar. Mindset akan melontar bola ke dalam. Lontaran oleh Hairul Nizam mencari rakan. Okey, Hairul Nizam lontar bola. Lalu dihadang oleh lagi pemain. Mengawal. Oh, itu dia. Yes. Itu kosong. Oh, tetapi offside di situ ataupun telah berlakunya kekasaran ya. Saya rasa itu handball lah. Handball Bola yang tinggi tadi terkena tangan. Oh. Okey, bola dikawal oleh Biamai sekali lagi. Oh. Serangan di bahagian kiri. Okey. Ini benteng pertahanan Mindset Sebelah kanan. telah kembali utuh. Mungkin disebabkan Ketua Jurulatih Muhammad Fairuz mungkin ada memberi satu dua arahan yang jelas. Okey, lontar yang dilakukan oleh Biamai. Bola keluar. Mindset akan mengambil alih, membaling bola ke dalam. Kedudukan masih 1-1. Perlawanan antara BMI dengan Mindset. Oh. Serangan daripada bahagian kanan oleh Mindset. Okey. Itu dia penyerang Ya, Fahmi telah menunggu situ. Fahmi. Oh, lalu Fahmi jatuh. Masih lagi. Ya. Fahmi berasa agak tegang di situ. Mungkin memerlukan support daripada rakan yang lain. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Mindset. Okey, lontaran oleh Alif saya fikir. Antaran kepada Alif sekali lagi. Bola tinggi namun keluar. itu dia kapten pasukan BMI akan melakukan sepakan. Okey, sepakan kencang. Okey. Dikawal rapi oleh BMI. Itu dia pemain benteng. Dirampas oleh Mindset. Pertahanan pemain tengah Mindset. Okey. Keeper telah bersedia di situ, Biamai. Menangkap dan menendang tinggi. Ya. Oh. Berlakunya kekasaran berlaku di situ. Okey, oleh Aizuddin telah melakukan kekerasan. Mungkin masih menunggu. Ya. Kubu pertahanan Mindset semakin utuh saya nampak di sini. Ali Syafi. Itu dia Aizuddin akan melakukan sepakan percuma daripada tengah. Bola ditendang. Ya. Oh, Ali Syafi. Apa yang berlaku di situ? Oh, okey. Separuh masa yang pertama sudah tamat. Okey, sebelum kita masuk separuh masa yang kedua apa pandangan apa pandangan tentang apa tu tahap pemain pada yang pertama tadi? Bagi saya pasukan BMI bagi pemain pertahanan mereka sangat
kuat dan mereka selalu melakukan serangan daripada bahagian kiri. Bagi pandangan Encik Amri bagai Okey Ashraf, saya fikir memang kedua-dua pasukan ni dengan kedudukan satu sama, kita tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku sebentar lagi. Jadi kita, tapi dalam keadaan sekarang telah berubah angin di mana game telah dikontrol oleh mindset. Tapi mari kita tengok sepanjang masa yang kedua mungkin akan berlaku perubahan di situ. Okey, mari kita lihat mindset membawa bola lagi. Okey, Alif Syafi. sangat tangkas dia di situ. Lagi. Tolak menolak di situ berlaku. Okey, bola dibawa serangan dari kanan oleh BMI. Itu dia. Yes. Tapi dihadang oleh keeper. Zuhairi sekali lagi menendang bola. Bola out. Bola akan ditendang oleh Zuhairi. Bola dirampas kembali oleh Memai. Begitu laju serangan. Di mana bola? Nampaknya bola telah keluar, saya fikir. Goal kick akan dilakukan lagi oleh Zuhairi. Tendangan dilakukan. Yes, dirampas kembali. Jersey nombor 15 lakukan tendangan tapi telah keluar bolanya. Okey, goal kick. Bola ditendang lagi. Kekasaran di situ. Game on. Referee memberi isyarat. Samsul membawa bola lalu. Ya. Okey. Bola out. Bola akan dilontar oleh pasukan BMI. Okey, Akasha berada di situ. Kamal, ya. Sulaiman akan menendang bola. Itu dia pemain jersey nombor 4, Muhammad Rahimi. Okey, Alif Syafi sekali lagi nombor bola. Hantaran terlalu laju Kami di situ saya fikir. Yang telah diberikan oleh Alif Syafi. Okey, sekali Fahmi. Alif Syafi nanti bola itu tidak. Bola ditahan, dirampas kembali oleh mindset. Tidak ada orang di situ. Begitu semangat pasukan BMI mengejar bola. Okey, saya fikir ada pertukaran pemain lagi oleh pasukan BMI. Okey, bola ditekan. Muhammad Azirul ditukarkan. Muhammad Azirul memegang jersey nombor 14 ditukarkan oleh Muhammad Zubair memegang jersey nombor 16. Okey, bola dikawal rapi oleh Khairi. Apa berlaku di situ? Benteng pertahanan Myset iaitu kapten pasukan Myset iaitu Aizuddin telah sedikit Mengalami kecederaan di bahagian perut.
Okey, stretcher mungkin akan dibawa masuk. Masih boleh lagi? Oh, saya fikir Aizuddin. Oh, okey. Aizuddin ingin perlawanan saya fikir. Begitu laju ataupun cepat, tegas. Recovery mungkin. Aizuddin dengan semangat ingin meneruskan perlawanan. Akasha di situ melihat Aizuddin, mungkin menanya dia, boleh lagi main. Okey, bola dirampas kembali oleh BMI. Okey, kumpulan pasukan BMI melakukan serangan daripada belah kanan. Aizuddin sekali lagi. Akasha menahan bola. Oh, itu dia Muhammad Samsul Kamal dan Muhammad Azmi lagi. melakukan sepakan. Lalu Zuhairi telah berada lama di situ menanti. Zuhairi menendang bola. Pantas Alif tiada. pasukan BMI mengawal bola dengan begitu tenang. Tetapi di Aizuddin, bola dirampas oleh pemain striker kiri belah kanan, belah kiri, maafkan saya, Zuhairi. yang memegang jersey nombor 4 iaitu Tamkas. Rahimi. Zuhairi Tamkas menangkap bola tadi. Okey. Itu dia Ali Syafi. Ali Syafi mengawal bola ketika ini. Okey, cubaan Ali Syafi mengejar. Oh. Mana bola main? Kita tidak nampak. Okey, ketika ini Damai melaku serang balas. Tapi telah Tangkap oleh Muhammad Zuhairi. Dikawal dengan bagus oleh benting pertahanan Mindset. Okey. Pemain nombor 16 Mindset menggenjam bola di situ. Oh, tolak menolak. Kekasaran dilakukan oleh pemain tengah saya fikir Mindset. Okey, Fahmi Syadi. kad kuning telah diberi sebagai amaran kepada Fahmi. Okey, tendangan percuma akan diambil oleh pemain BMI Aizuddin bin Nur Rashad. Ya, Sulaiman menanduk bola keluar. Ditangkap oleh Yep. Zuhairi. Oh, Sebagai- tiada bola yang keluar. Tiada. Bola ditendang Zuhairi. Itu dia Ali Syafi. Oh, ditanduk. Lalu ditangkap oleh jatuh. keeper pasukan BMI iaitu Muhammad Izwan. Sekali lagi pemain Mindset telah terhumban ke tanah. Mungkin kecederaan di situ. Oh, stretcher mungkin akan bawa masuk. Dan melakukan pertukaran pemain kerana kecederaan yang Kembali berlaku. dengan apa yang berlaku tu? Itu dia pasukan penyelamat datang untuk Nampaknya penyerang kita Mindset Ali Syafi mungkin akan digantikan dengan pemain lain ketika ini. Stretcher akan dibawa keluar oleh JPM Unicare Mindtech. JPAM JPM. Okay, goal kick oleh BMI.
Okey, apa yang berlaku? Bola dilontar. Saya rasanya fair play. Okey. Bola masih dikawal lagi BMI. Oh, Bola keluar lagi. keluar. BMI banyak melakukan serangan dari bahagian kanan. Mungkin Setelah Mysek tahu mungkin itu strategi, mungkin itu Hela. Mari kita tunggu, kita tengok saja. Keputusan masih sama, satu sama. Dia my set. Bola dilontar ke dalam. oh dihalang oleh kapten pasukan Mysek iaitu Azizuddin. Itu dia Alif Syafi. Ali Syafi tidak ditukarkan nampaknya. Masih meneruskan perjuangan. Masing-masing memberikan kerjasama walaupun mereka cedera ataupun sakit. Itulah semangat sukan SSUK 2013 UK MyTech. Tiada yang dapat menghalang atau hadang mereka untuk berjuang Okay, untuk pasukan mereka sendiri. Oh. Bola ke dalam. Okey, bola dihantar ke tengah sekali lagi. Pemain serangan Ya. lalu dibuang oleh keeper pasukan BMI iaitu Muhammad Izwan merangkap kapten pasukan BMI. Bola ditendang dengan kuat saja tanpa mengambil risiko. Saya fikir bola akan dilontar ke dalam oleh pemain Mindset. Okey, bola dilontar namun dirampas oleh BMI. Ya, digentir yang baik. Itu dia. Benteng telah terlepas. Itu dia pemain BMI melakukan bembatan lalu ditepis oleh keeper Mysek. Ya. Bola keluar. Keeper Mysek mengalami sedikit kecederaan akibat tukul lumus untuk menepis bola yang begitu hebat daripada pasukan BMI. Terkena tiang gol. Saya nampak tadi ya. Kita menunggu pasukan keeper pasukan Mysek telah mengalami kecederaan di bahagian kepala saya rasa. Okey. Jepom telah bertukus beberapa melihat apa situasi sebenar telah berlaku. Kepala keeper Mysek telah terhantuk pada tiang gol. Ya, saya fikir bukan hampir, memang terkena di situ demi menangkis bola keluar. Keeper Zuhairi telah mengalami kecederaan. Saya fikir di bahagian Kepala. mungkin di bahu. Okey, kita masih menunggu lagi apa tindakan akan dilakukan oleh pengadil referee kita, Radosami. Itu dia keeper pasukan Mysek. Masih okey. Saya fikir bahu yang terkena di tiang gawang gol
di mindset. Masih Semangat boleh meneruskan lagi? semangat mereka terlampau tinggi untuk meneruskan Okay. sukan SSUK 2013. Itulah dia semangat pemain-pemain kita. Memang tidak. Okey, bola. Okey, apa berlaku sekarang? Okey. Bola di sepak bola. Dia Muhammad Ismail mantau melontar bola. Okey, pemain berjersey nombor 15. Alif Syafiq sekali lagi. Tidak. Bola diambil begitu saja. Itu dia pemain Sek kembali mendapat bola dan membiarkan bola terus keluar. Okey, Akasha hantar bola ke dalam. Ditendang oleh Akasha ke tengah. Sekali lagi Ali Syafiq. Begitu pantas mengejar untuk mendapatkan bola, tetapi bola keluar. Okey, bola akan dikeluarkan. Keputusan masih lagi 1-1. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh mindset. Okey, keluar. Keluar. Bola dikawal rapi oleh BMI ketika ini. Sebelum masa kedua, BMI selalu atau sering melakukan serangan daripada belah kanan. Adakah ini strategi mereka untuk mengelirukan pihak lawan? Tendangan penjuru akan diambil oleh BMI. Iaitu Muhammad Ismail. Okey, tendangan rendah. Keeper kita Zuhairi yang cedera sebentar tadi masih mampu memegang bola dengan baik. Cengkaman yang bagus. Ya. Zuhairi menendang bola. Ali Syafiq mengejar bola. Begitu laju. Okey, oh. Lalu gol. Ali Syafiq pada minit Begitu yang cantik. Saya fikir ini minit yang ke-60 oleh Ali Syafiq. Bola masuk, menjunam, lalu masuk ke dalam gol. Itu saya fikir. Sekarang mata menunjukkan 2-1. 2-1. Mindset dia main. Masek yang dahulunya Itulah sering Ashraf yang saya bercerita tadi. Finishing mindset sentiasa jitu dan kemas. Walaupun BMI banyak melakukan serangan bahaya, serangan hendap, tapi mindset masih boleh menahan dengan adanya Alif Syafiq. Zul Khairi sebagai goalkeeper mindset dan juga bahagian pertahanan yang bagus. Okey, kita masih menanti serangan balas daripada Damai. Mungkin akan ada gol-gol yang telah dirancang lama. Mari kita lihat. Sepakan akan diambil oleh mindset dengan pertahanan. Mungkin Zuhairi cedera ketika ini. Masih lagi bola ditendang. Ali Syafiq menanduk bola keluar. Mungkin itu strategi.
pasukan BMI sering melakukan serangan pada separuh masa pertama, Ya, tapi pada separuh masa kedua agak lemah akibat terlalu letih, saya fikir cuaca yang tak menentu beberapa hari. Okey, serangan. Oh, terjatuh. Apa yang berlaku di situ? Mungkin penalti sebab dia berada di dalam kotak penalti. Mari kita tunggu apa keputusan pengadil. keputusan pengadil ketika ini. Oh, Saya fikir betul ya. penalti. Penalti, tendangan penalti akan diambil oleh BMI. Sepakan percuma penalti. Mungkin Yang kekasaran ditendang. tadi, ya, kekasaran tadi mungkin agak terlampau dalam kotak penalti yang begitu sensitif. Itu dia Zul Azmi Okey, mengambil sepakan penalti. Zuhairi sebagai pemain set, bolehkah beliau dengan kecerahan tadi menangkis bola keluar? Mari kita lihat tendangan akan diambil. Tendang Itu dia mungkin Zul Amri ya, tendangan melembat. Oh, lalu Oh. gol gol oleh Zul Azmi ya. pada minit ke 65. Okey. 65. Kini kedudukan mata 2-sama. Ya, begitulah. Ini yang saya ceritakan tadi, Ashraf, strategi yang disimpan oleh BMI. Sangat sengit berlawanan mereka. Ya. Berbalas-balas. Mari kita tunggu apa yang berlaku lagi. 2-sama kedudukan ketika ini. BMI my set. Itu dia Alif Syafi. Berdasarkan perlawanan ni kita boleh Oh, itu dia. Oh, Zuhairi sekali lagi. Merembat bola keluar. Zuhairi banyak melakukan banyak menyelamatkan bola-bola yang bahaya yang telah dirancang lama oleh BMI, penyerang BMI. Okey. Itu dia penyerang. Ya, benteng pertahanan mindset masih lagi memainkan peranan. Bola keluar. Bola akan dilontar ke dalam oleh pemain mindset, oleh Akasha, ya. Alif Syafi. Bola keluar. Bola dilontar oleh mindset. Alif Syafi melontar ke dalam. Okey. Kawasan bahaya di situ. Itu dia pemain mindset lalu merembat lalu gol lagi sekali yang dijaringkan oleh Aizuddin Syahmi. Ya, pada minit yang saya fikir menghampiri minit ke-70. Pada Itu minit saya 68 kedudukan ketika ini saling berbalas-balas 3-2. Mindset BMI. Wah, berdiri tercengang pemain BMI. Adakah tidak mungkin ini berlaku? Dalam sekelip mata apa-apa boleh berubah ya, Ashraf. Hanya memerlukan 2-3 minit saja mereka berbalas-balas. Macam mana yang saya beritahu tadi, mindset pandai mengatur strategi dari segi finishing bola tu. Dengan pemain penyerang utama dan juga Alif Syafi Dan juga Akasha. Okey, ya. Akasha sebagai benteng pertahanan mindset. Okey, mari kita lihat apa lagi yang akan berlaku dalam 10 hingga akhir perlawanan nanti. Bola akan ditendang oleh Zuhairi. Okey. Bola rendah saja diberikan. Okey. Bola keluar. Jamai akan melontar bola masuk.
Okey. Penyerang telah menunggu situ Biamai. Bola terlepas. Oh. Nasib baik permainan Situasi yang bahaya ini. pemain my side main defend ataupun main pertahanan my side. Ali Syafi ketika ini apa berlaku? Apa berlaku tu? Okey. Dengan pantas Biamai. Bahagian kanan lagi ya. Okey. Ketika ini jatuh di situ Ali Syafi lagi. Itu dia Ali Syafi menggentul bola. Begitu rajin Ali Syafi ketika ini. Mungkin beliau Begitu bertenaga Ali Syafi mengejar bola. ya, mungkin dia akan mencatat gol peribadinya sebanyak 3 gol dalam permainan ini untuk melengkapkan gol yang keempat mindset. Siapa tahu? Okey, bola dilontar ke dalam. Mindset mencari rentak ketika ini. Bola keluar. Okey. Bola telah keluar. Oh, hampir di situ. Puan oleh penyerang Biamai sebentar tadi. Akasha silap. Zulhairi meluru ke depan tetapi bola off target saya fikir tadi. Pasukan BMI sering melakukan serangan tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan gol. Ya. Adakah ini finishing mereka tidak bagus ataupun kurang bagus? Ya. Tapi mungkin dia merupakan strategi yang telah dirancang lama oleh BMI. Okey. Mindset. Ya, bola keluar. Bola dihentak masuk oleh BMI. Keluar lagi. Okey. Pemain mindset mengalami kecederaan ketika ini. Muhammad Kamal. Bola diletak masuk oleh Ali Syafi. Mindset mencari rentak. Akasha menendang bola. Oh, lalu tinggi atau tersasar daripada pintu gol. Okey. Sedikit saja lagi terkena bumbung surau Mytech. Okey, bola akan dia tendang oleh goalkeeper BMI. Ali Syafi tidak berjaya menempel bola. Itu dia tendangan daripada benteng BMI tetapi tersasar. Okey, Zuhairi Lalu masih boleh bertahan lagi Zuhairi ketika ini dengan kecederaan yang dialami sebentar tadi. itu dah permainan daripada pemain keeper dia daripada Mysack saja mengambil masa. Tendangan diambil oleh Zuhairi. Ali Syafi tidak berjaya. Dikawal, dirampas kembali oleh Yamai. Itu dia pasukan BMI melakukan sekali lagi serangan. Lalu Okey. itu dia Sangat baik ketika ini. Muhammad serangan. Rahimi. Muhammad Rahimi. Sekali lagi. Hampir tidak. di situ. Benteng pertahanan Mysack Mindset. telah menjaga Muhammad Rahimi melakukan rembatan. Terlalu cekal. Lontaran dilakukan.
Oh, Hampir. Itu dia main jersey nombor 7 iaitu Azlan. ya. Oh, bahaya cuba itu. Muhammad Shah Bertalu-talu Nizam. serangan dilakukan sebentar tadi oleh penyerang utama Yamai. Okey, sepakan penjuru akan diambil. Diambil oleh Shah Nizam. Oh, tetapi Zamania akan mengambil tendangan itu. Mari kita tengok, ini mungkin last finishing oleh Yamai untuk mengembalikan mata sama untuk menentang mindset ketika ini. Adakah ya terlampau tinggi? Out. Keluar ya. kemenangan yang telah disandang oleh pada Kepulauan Maisek Dengan keputusan 3-2. Pertandingan tengah akhir ketika ini. begitu sengit perlawanan mereka antara BMI dan Maisek. Ya, dengan mindset berbaju biru cair dan juga BMI berbaju merah hati ya. Okey, mungkin kita akan berjumpa di perlawanan yang lain. Okey, dengan ini saya memohon maaf di atas kesilapan yang saya lakukan, mungkin disebabkan nama yang saya kurang pasti dan juga cara yang lain-lain. Okey, dari saya Amri dan juga Ashraf. Okey, dengan ini selamat pagi dan juga Assalamualaikum.